Bismillahirrahmanirrahim. Pada juzuk yang ke-17 pula, ada suatu ayat sangat hebat untuk kita lihat daripada surah Al-Hajj. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah. Innallaha latifun khabir." Tidakkah engkau melihat bahawa Allah Taala menurunkan daripada langit ini air, yakni air hujan, yang mana kemudiannya menjadikan bumi ini mukhdarrah. Mukhdarrah ni maksudnya adalah menghijau, subur. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni latif, maha lemah lembut urusan takbirnya, dan juga khabir, maha mendalam pengetahuannya. Jadi kita faham kat sini, yang pertama ada satu sudut yang besar. Kita lihat, bila mana Allah sebut tentang hujan, digunakan dalam keadaan past tense. Anzala minas sama'i ma'a. Bila sebut tentang hujan, cerita tentang past tense. Tapi bila cerita tentang bumi yang menghijau, Allah guna present tense. Fatusbihul ardu mukhdarrah. Apa signifikan ataupun cantiknya apabila adanya satu past tense dan juga present tense kat sini? Biasanya dalam struktur bahasa Arab, dia akan gunakan dengan struktur yang sama. Past tense, present tense, present tense. Tapi dekat sini, Allah guna satu past tense, satu present tense. Sebab nak bagi faham bahawa kesan daripada hujan itu berpanjangan. Kemudian, manfaat yang kita dapat sangat-sangat kena dan juga dekat. Sebab itulah digunakan present tense. So, nak memberi kita faham dengan hakikat kita pada hari ini, kadang-kadang ujian yang boleh kita gambarkan dengan hujan tadi, kita nampak macam hujan tu ada datang menyusahkan kita. Padahal tidak. Dia datang dengan iringan daripada rahmat Allah Ta'ala, kemudian manfaatnya berpanjangan untuk kita. Muhasabah untuk kita daripada juzuk ini nampak untuk kita lihat bahawa kadang-kadang ujian yang kita rasa berat itu, kadang-kadang kita perlu lalui sedikit demi sedikit untuk kita merasai manfaatnya pada masa akan datang. Itu yang membuatkan kita jadi mukhdarrah, iaitu menghijau, lebih tumbuh dan juga subur, mendewasa dalam keadaan damai dengan takdir daripada Allah Ta'ala. Walaupun pada awalnya kita ditimpa dengan ujian, akhirnya kita akan nampak hikmah daripada Allah Ta'ala.